Kalau tak 1.6 jangan berkawan dengan saya. Pasal mana? Apa? First time mu pergi ride dengan Mandang mu. Hai, tak ada minyak tu. Jam. Kenapa muka bonyok ni? Kenapa? Kau tinggal aku. Ha? Hello guys, welcome back to my channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Hello guys. Alright guys, so hari ni kita ada ride sikit. Apa ni? Oh, ni nak cakap dengan siapa ni? Call bini. Ha? Call bini. Call bini. Alright, kau nampak ni? Kat sini semua skut. Abang seorang ni nak baar, nampak tau. So sekarang ni kita nak pergi ride. Kita orang ada event. Kita orang budak-budak skut. So jom kita pergi ke Scooter Day. Okay? Scooter Day. Ini dah berade. Ni skut NMAX, MVX. Alright, so jom, let's go on. Santai di posisi. Jom. Okay guys, so, sekarang ni kita dah sampai dah. Dah sampai kat Dengkil. Aduh. Rasa macam bontot ni dah tak ada rasa apa dah. Oi, ni tipu. Ada tipu ni tipu. Cek ni. Oi. Bontot kau ada rasa tak? Awal lagi. Awal lagi. Tapi yang pelik kan kau pergi Superman tadi. Oh ya. ML Superman. Admit boleh Superman lah. Kau kena pandai. Sam kalau tak buat hal bukan Sam. Tu aduh. Tapi lurus tak? Okey kan? Lurus. Cuma dia admit ni ke bawah. Kalau MVX tak boleh. MVX tak boleh. Boleh lah. So kita orang santai je. Kita orang tunggu lagi seorang. Lepas tu kat Seremban je jumpa seorang lagi. Sekarang ni kita orang kat Dengkil. So sekarang ni tujuan kita orang buat video ni sebenarnya. Saya buat video ni. Saya nak tengok suasana Scooter Day macam mana. Ada baik ke tak ada baik ke. Sebenarnya kita orang ni dah lewat dah. Dia daripada tadi lagi event. Kita orang pukul 3 baru nak gerak. Biasalah. Siang-siang ni dia macam susah nak bangun sikit kan. Ada problem sikit. Masalah jiwa lah rasa. Tapi tak apa. Santai dah posisi. PD je pun. So settle je. Mantap. Mantap. Hey guys. Oh, motor baru. Wow. MX V3. Tengok. Oh, motor baru. 3. Ha? V1, V2, V3. Oh. Motor baru. Oh, colok. Mana yang lain ni? Kita tengok tu ada skuter. Sana ada skuter. Tu brother skuter. Santai. Jom.
guys, so sekarang ni kita dah sampai dah dekat PD, dekat Pekan Lama, depan Alisan tu. So korang tengok ni, ini semua Scoot Day. Orang panggil Scoot Day. Yam, kenapa muka monyok ni? Kenapa? Kau tinggal aku. Kau tinggal aku. Kau cakap meter 1.4 lebih. Aku dah 1.4 lebih, aku tak tahu meter kau berapa pula. Alah, sikit depan sikit je pun. Kau kat sini, aku kat situ. Lepas tu selo-selo lah, kau tinggal aku. Kau dapat angin, kau selo tinggal aku lah. Ni kau tengok ni brother bawa Vespa kot. Kan? Takkanlah tak nak ambil angin je. Walaupun jauh, rasa angin tu. Kau tak pandai ambil angin jam. Dia buka dulu tadi. Dia buka dulu. Dia starting dekat tol. Dia ingat dia power. Tak, dia ingat Pening Mali. Balik repeat. Aku dah nak barai dah motor ni. Dah katak. Ni member ni siap bawa kunci. Buka kunci seorang aku. Ini sebenarnya orang dah ramai balik tau. Dia kalau tak lagi ramai ni. Ini pun dah pukul 5 lebih kan ni. Kita orang sebenarnya santai je, bukan nak stick sangat pun kan. Masalah dia bantai. Ni bantai ni. Santai. Bantai. Lain Lain. Oh lain Lain tak apalah. Nak pergi sana, jagi orang cakap apa ni rekod motor saya ni. Pisang. So santai dulu. Okay guys, sebenarnya motor saya ni condition dia bakul. Sebenarnya motor saya ni condition dia tak berapa elok. Dia memang semua standard. Tapi tu hari memang dah tahu dah dia punya steering dia ada makan sikit lah. Orang cakap dah calah dah. So sebab bila saya start motor ni bunyi kata. So tadi dekat bengkel saya dah check minyak hitam ada kan. So ni kita dah long distance. Masuk dalam balik. Keluar. Kita tengok dia makan minyak hitam guys. Hai, tak ada minyak tu. Asyik baik sempat. Sempat sampai. Sampai. Motor ni dia steering dia out. Nampak ni? Nampak? Dia tak pakai tuti tau macam abang tu. Nampak ni. Sembuh-sembuh. Orang lain semua elok. Dengar Jam. Rekod jap. Dengar bunyi. Dengar bunyi dia. Aduh. Lupa tutup. Patutlah berasap. Lupa tutup. Bersembuh minyak. Ni dia punya powder. Kalau nak tahu, bila dia dah kena macam ni, kita lap. Naik kotor kan. Kita lap. So boleh masuk auto show. Nampak tu. Jadi sebelum balik kena beli minyak hitam dulu. Minyak hitam kat Shell kan. Buat sumbat-sumbat. Balik nantilah buat rasa-rasa. Kita balik kena racing. Kita bukan kena racing. Towing dah standby. Dah lah Zem. Sembuh pula minyak. Habis. Steering out ni motor ni. So nanti saya kena buka balik. Kita tengoklah sama ada kita nak buat 58 biasa ataupun luar biasa. Okay. Aduh, sakitnya. Kau nampak tak? Nampak ni. Makan dia. Orang pergi ride bawa tuti, aku bawa. Macam ni tu straw dah. Aku kena beli minyak hitam. Emek pun, tapi boleh duduk depan kau. Okay, so sekarang ni kita dah settle lah event tu santai je. So sekarang ni kita nak eat dulu.
Macam biasalah pot kita. Kalau datang PD, ini dia. Lomak salai. So tadi aku nak bergambar situ. Sebabkan Tapi dekat tak ada orang layan. tak ada orang layan. Dapat event tadi ramai. Oh. So aku ingat sama. Rupanya RZ Fighter. Fighter Selatan rupanya. Oh salah ni. So jom pergi makan. Oh sedap Nang, aku dah cakap dah. Nasi makan sikit. Kau ambil nasi Betul-betul sikit. Kepala otak kau sikit. Sikit je. Kejap lagi betul aku cakap. Aku dah lepak bengkel sejam. Dah balik rumah kau baru sampai ah. Ini bukan sikit. Orang sikit mah. Weh, kau tak perasan ke? Tak perasan ke? Apa? First time pergi ride dengan Manang tu. Otak dia. Oh keluar gua. Banyak kali lah. Banyak kali tapi bukan dengan kita lah. Banyak kali tapi kan kita ada select. So kita santai dulu, eat tu. Kau cakap kalau aku datang PD mesti kena ni punya. Bau 05 bah. Kau orang Penang okey tak? Tak ada gulai. Tak ada gulai. Ini bukan gulai. Betul apa? Ini masak lemak. Sama je. Kau campur cili sikit jadi gulai. Jom makan. Okey, Manang bekerja di sini nampak. Nampak. Dia punya kreatif. Mana ada orang pergi ride tuang minyak hitam lah, tuti lah. Kenapa motor ni masalah ni? Tak ada. Amal, ada Siapa ni? Tanya sikit. motor baru ada player. Tak payah player, pakai tangan je. Oh dah. Ini motor racing pakai tangan je nampak. Besar lah corong. Tu ambil RM1 tu. Dah. Kamu tak ada. Jangan kecewakan aku nak. Aku nak bawa barang nak pakai barang lu. Guys. So sekarang ni semua bawa kelas panah ya asal. Sekarang ni kita nak nak isi minyak hitam. Dia memang nampak macam orang sikit. Ni apa player? Pakai tangan je. Apa? Kau ni musibat lah. Semua bawa kelas panah. Last buang lah. Bang apa ni? Masuk sikit air hitam. Air masuk sikit. Ya. Bawa aku di depan. Boleh ni lepas balik. Sam lagi kreatif. Masuk dalam dia terus. Betul dah. Senang. Nampak. Putih cam. Tak pernah tipu orang sial. Post-stroke. Macam bau laju. Ini barang kau tahu time tengah racing boleh sini sama. Baik tu. Lepas ni korang kalau geng-geng two stroke tak payah pergi beli kat Shopee ni. Beli air mineral ni senang. Tu tak bawa kau. Kan? Ini apa benda bawa botol kecil-kecil nak kena pusing lah, apa macam botol vape lah. Tuang je lah. Selagi boleh. Sempit tak? Aman? Jangan sampai melimpah lagi keluar ke overflow ni. Manang ni kau salah rekod. Patut bila dia tengah buat kerja kau sini. Kau tengok muncung ni. Bodoh. Tahu sebab apa tak? Manang kalau buat kerja mesti nampak tak? Dia saja sorok mulut dia. Danang. Try dulu. Habis. Mesti Cukup apa? Tadi langsung tak ada barang. Ada. Main. Kau bagilah lebih sikit sambutan Ini sikit. kain ingus bini aku. Dah. Nanti dah ambil lain. Racing on. Roller tu ni cari tepi jalan. Kejap. Tadi motor kau tak laju Nah. Lepas kena ni. Jangan pakai tangan je bang. Ni pula. Jangan je kena. Nak isi Sikit. Cabut Tangan ni kuat. Jangan cabut. Sebelum ni memang pakai tangan je nang. Bila isi time racing tu nak isi. Nanti saya tengah speed, saya tolok saya sambung lagi. Nak tahu apa?
Jangan terperanjat kalau geng-geng skuter bawa macam ni. Dia je geng. Okay guys, so settle lah semua. Kita dah sampai. Yang lain pun dah balik dekat tempat masing-masing. Dah macam mana Rash? Wah, awak motor laju lah sekarang Ai. Sejak pakai rim 17, kaki cai. Ho. Ha? Ni kaki cek. Tak, dia ni cai untuk awak. So apa perasaan lepas kena cai dan di setting sikit? Bagilah feedback sikit. Mana tahu kita ada kawan-kawan lain nak hantar nanti ke. Boleh. Top speed macam mana? Tak speed. Pergi orang kata. Pergi. Dia bukannya pergi tak kembali. Pergi tak kembali. Dia pergi. Pick up. Okey lah. 17 17 lah, pakai 17. So bos, macam mana? Ride kali ni? Alhamdulillah. Okey. Ha. Semua lulus. Dia janji jangan dia piap lah. Ha. Piap dia tak syok. Sepatutnya siapa yang piap? Adalah kawan tu. Minyak hitam tak ada. Dia minum hitam maksudnya. Dia minum. Tapi motor lulus. Motor lulus. So Alhamdulillah nanti baru kita aspek lah. Tapi aspek pun kita masih gunakan 58 lah. Cuma kita elokkan balik. Betul. Ini dengan minyak hitam tendang lah, exhaust keluar lah. Ni nampak oh, leleh mat. So seorang lagi Yam. Macam mana ride kita kali ni? Awak dah lama tak ride dengan saya, lebih 5 tahun rasa. Serius syok gila babi syok. Main skuter sedap kan? Main skuter sedap. Pergi pula dengan Sam. Tapi lepas ni kena cai balik Kat. Okay, perkataan pertama lah sebelum kau join aku. Apa aku cakap? Kalau tak apa? Kalau tak apa? Kalau tak 16? Kalau tak 16 jangan kawan dengan Sam. Lepas ni kita cai balik. Tapi betul kan? Betul. Tak dapat 16 jangan kawan dengan Sam. Kalau 16 okey lah. Awak satu berapa tadi? Sebab dia dengar kan? Nampak kecil kat belakang. Walaupun besar dia nampak kecil Tahu cakap tadi dekat sana pergi okey. Masa kat sana tadi patutnya kau jangan makan banyak. Bila kau makan banyak sekarang berat badan kau dah 120. Masa pergi tadi 110. 10 kilo kau tambah beras dalam perut kau. Makan sikit je tadi. Makan sikit je tadi. Banyak tu gila. Right. So yang lain pun semua dah balik lah. Tinggal 1, 2, 3, 4 je lah kita orang. So hari ni kita punya kedai cuti. Tak ada benda nak bercerita kat korang. Cuma Rezek tu lah nak nanti lah. Isnin nak sambung lah. Penat lah. Buat muka penat sikit. Oh tak boleh buka mata ni. Muka penat. Alright guys, jumpa di next video. Mantul. Cuma ride video saya kali ni tak ada yang macam orang lain tunjuk atas motor. Saya tak pandai dan kita tak ada kamera-kamera yang macam tu. So tengoklah kalau ada rezeki akan datang nanti mungkin kita letakkan dada ke kat kepala ke kat motor ke, sebab saya tak ada barang. So kalau ramai yang support video kita ni macam dulu balik kan, sebab kita dah semangat nak buat. Bila semangat nak buat tak ada sambutan, dia macam tak shock tau. So kalau katakanlah ada rezeki, next nanti kita teruskan konten kita ni, teruskan vlog kita, teruskan projek kita. Kalau ada rezeki kita akan buatlah video macam orang lain. Okay, jumpa di next video. Mantul, bye bye. 'Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.